Menyimpan, kita kayakan diri kita dulu. Baru kita belanja. InsyaAllah kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Itulah teknik yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan. Jangan sesekali tuan-puan kita fikir duit tak cukup. Hakikatnya tuan-puan, duit tak akan pernah cukup. Simpan tak cukup, tak simpan juga tak cukup. Tapi tuan-puan kena percaya, apabila tuan-puan simpan dulu baru tuan-puan belanja, tuan-puan akan pandai guna duit yang tak cukup tu. Ini pengalaman diri saya sendiri. Dulu saya tak buat simpanan emas. Tiap-tiap bulan saya pokal. Tiap-tiap bulan duit saya tak cukup. Sekarang saya buat simpanan emas. Tetap juga duit saya tak cukup. Tapi apa yang bagusnya, apa yang baiknya tuan-puan, saya pandai guna duit yang tak cukup. Untuk pengalaman itu, tuan-puan kena cuba sendiri. Tak salah tuan-puan, sebab aset emas juga duit. Bila-bila masa tuan-puan boleh jual. Melalui syarikat Public Gold, tak payah kita ragu-ragu. Beli emas mesti dapat emas. Jual emas dapat duit. Keuntungan emas hanya satu, kenaikan harga.